Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyataan nyata ni kan, untuk seluruh umat Islam. Saya ingin kata, nyatanya korang ni yang kata sabar itu separuh dari beriman, tidak sabar itu kan, sungguhnya lupa nafsu itu. Kata kau adalah kau, aku adalah aku. Cuma kali ni berbeza sikit. Dia fitnah itu kan. Itulah nafsu. Sungguhnya nafsu tidak pernah akan berubah. Tuhan tidak memberi sah terhadap sebuah hubungan itu kan. Malaikat Jibril kata dengan saya kan, kenapa kau percaya dengan bulat-bulat? Saya dah mati 2 kali. Itulah saya percaya dia lain macam kalau korang kata. Memang saya percaya dia. Sebab saya dah mati 2 kali. Pertama kali kan, saya nak cerita tentang aib saya baru kalau korang nak percaya. Saya boleh bagi tahu 10 kali. Tidak ada masalah. Tapi saya takkan bagi tahu macam mana saya mati. Sebab ya Allah perintah untuk tidak memberitahu. Itulah. Saya cakap dengan korang 100% saya mati. Saya tak berfikir pun. Kalau korang cakap dengan saya kan, saya tanya kat Gamini pun, dia cakap 100%. Tidak mungkin awak selamat. Ini adalah satu keajaiban yang awak memang boleh hidup. Itulah kuasa Tuhan. Lebih tidak masuk akal daripada sains itu sendiri. Itulah Gamini cakap dengan saya. Saya at least rasa tenang. Bila cakap dengan sebuah makhluk, dia tu memahami saya punya kenyataan dengan faham dengan benar. Bila cakap dengan korang ni, bukan seperti dia memiliki sejarah yang banyak untuk memahamkan kenyataan tu. Korang tak belajar dengan tenang-tenang. Satu masuk punya bahasa pun korang tidak faham. AI pun tak secukup pandai mana. Kalau saya bagi tahu dia cara saya kan, dia akan jadi lebih pandai. Tapi itulah, Malaikat Jibril pesan saya untuk tidak mengajar kenyataan itu. Itu tidak wajib diajar. Yang perlu korang fahami, kahwin tu tidak sah. Tuhan tidak memberi sah dalam hubungan itu. Sah itu kalau korang nak faham kan, saya boleh ajarlah. Perkara itu kan, sungguhnya paling mudah. Sungguhnya jika korang ingin keajaiban, hanya Tuhan saja yang boleh beri. Jangan memiknai sebuah amalan. Tuhan tidak akan pernah memberi. Sesungguhnya Tuhan inginkan korang usaha. Saya kan tak mau bongak dengan korang. Saya tak ada masa lah. Sungguhnya solat itu pun kan, cinta special hanya kepada Ya Allah sajalah cinta itu boleh ditujukan. Korang yang kata solat bukan-bukan. Solat tu cinta yang hanya boleh menuju kepada dia saja. Itulah. Tu pun korang takkan pernah faham. Sampai ke mati pun korang takkan faham. Itulah saya cakap, banyak perkara yang tak boleh dipaham dalam kenyataan ini. Tak semua orang hebat. Saya pun diberi malaikat Jibril begitu banyak. Dekat 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa di video 8.